saya cakap okay, I will accept this podcast sebab saya rasa saya nak belajar pun. Apa sebenarnya coach cerai yang Tuan Izari maksudkan? Orang mula petikai, orang kata Tuan menjadi punca kepada menggalakkan orang bercerai. Komen. Tadi offline Tuan ada tegur saya. Masalahnya ialah bila orang tu belum lagi bercerai. Kalaulah si isteri jumpa Tuan, dia masih lagi isteri kepada suami dia, lagi mana belum dijatuhkan talak. Satu video yang saya pernah buat, saya mengkritik salah seorang ni. Saya kata tak payahlah nak buka aib. Macam mana adanya di sana iddah sebagai contoh. Sebab takut juga tiba-tiba klien, I dah bercerai ni bila semalam. Kawan tu iddah lagi. So iddah tu masih lagi tak boleh. Poin yang sangat bagus tu. Bagus itu penting.